Sisik ikan, geng. Sisik ikan yang dapat. Salam, geng. Okay, sekarang jam pukul 4 pagi. Kita hendak pergi ke Sabak Berenam untuk melayan haruan kat sana pula. Okay, sekarang ni kita nak jemput kita punya sahabat otai kita lah, Abang Din. Jom kita angkat dia dulu. Okay, geng, sebelum pergi mancing, kita solat subuh dulu dekat Sabak Berenam. Mancing juga, solat jangan tinggal, geng. Kita dah sampai di kawasan yang nak dituju, tapi dekat sini bukan kawasannya lah. Ada depan, kat depan lagi tu, kawasan pilihan. Kita dengan otai kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ni ada rezeki, tak banyak sikit, tak sikit banyak. Apa yang dibagi, syukur alhamdulillah. Kita dah sampai ke port. Ni kejumpa ni Hana. Tiba-tiba muncul ni seorang ni. Tiba-tiba dia pun berdua dah sampai, kan? Okey. Mantap. Kita nak ke sana, ke ujung sana. Tengoklah hasil pagi macam mana. Sekarang masa pukul 7. Kita cuba. Okay, let's go. Geng, sisik ikan, geng. Sisik ikan yang dapat. Tadi nampak gelombang kat belah sana. Kita try tengok macam mana. Sangkut, geng. Aduh, nyambah. Kita try masuk ke dalam lagi, tengok macam mana hasil. Pagi ni banyak ketuk, tapi tak mengena. Tak tahulah macam mana cara ikan tu makan. Tak tahulah macam mana, sebabnya semua yang miss. Tak apa, kita cari lagi, geng. Aduh, geng. Dah ke berapa kali, geng, macam ni, geng. Aduh. Kau tengok ini orang kencing kuat tu. Kencing kuat, kata tak nak pergi tu. Kain ni? Dapat tak? Kali sekot. Kali pun dapat sekot. Sekarang ni pukul 10 dah. Pukul 11. Ikan seekor pun tak ada. Tadi lucut banyak lah. Kita cuba lagi lah. Hari dah gelap. Nak hujan. Tak apalah, hujan sejuk sikit. Panas terik ni. Tak apalah, hujan sikit. Kita berteduh dalam kereta dulu. Alah, baru lucut sokor apa tu. Baru lucut. Okay, geng, pukul 2 suku. Berehat. Makan Maggi. Ni semua muka-muka kumpau semua ni. Man, kumpau hari ni? Hari ni kita
kangkung ada? Tak gambar. Kangkung ada. Tengah melayan-layan, pandang kiri dan kanan, kan? Tentulah dia nak makan depan mata. Nampak tu? Aduh. Right guys. Wah. Alhamdulillah akhirnya. Biar tahan. Biar tahan saiz guys. Alhamdulillah akhirnya. Okay geng, ini hasil dia hari ni. Alhamdulillah. Gorgon semua. Gorgon ada, anak ada, semua ada kat sini. Okay, hari ni habis. Ada apa-apa last kita nak balik? Syukur alhamdulillah apa yang diberi hari ni. Okay geng, selesai trip pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di pot-pot yang baik, kan? Jangan lupa follow, like, share, komen geng. Nanti kita jumpa lagi. Bye.